Nama saya Muhammad Adil. Saya berasal dari Bangi lah. Umur saya baru 42 tahun. Saya bekerja sendiri. Saya start eBay selepas join kelas doktor pada 11 dan 12 hari bulan Oktober tanda saya 2024, dan first listing saya adalah pada 15 hari bulan. First class saya online. Yang ni second class saya buat offline lah sebab doktor pun dekat Bangi ya. Saya banyak ada isu yang perlu saya selesaikan lah. Maksudnya business policy saya masih ada problem sikit. Knowledge lagi saya banyak akan dapat berbandingkan saya berbanding online lah. Saya engineering lah. So saya kerja engineering dulu. Then ada isu. Then saya buat full time buat benda ni lah. eBay saya dah lama ada. 2020 waktu PKP. Waktu tu tak boleh buat apa-apa kat rumah. Saya just create satu untuk beli barang je lah daripada sana. So selepas tu ada ujung tahun lepas 2024 terdetik untuk jadi buyer, jadi seller lah. So biasalah benda tu bila kita terdetik je dia keluar kat FB Reel automatic. So dia check tu betul keluar banyak eBay dan saya jumpa lah export overseas ni. Then saya join kelas pada 13-14 lah, dan first listing 15 hari bulan lah. So engineer ni ialah kadang bawah mesin, kadang-kadang balik lewat makan gaji kan. So memang a bit tough lah dulu kan. Memang kerja engineer selain solve problem, kena solve problem cepat lah. Kalau ada kena breakdown, immediate action kena buat. So memang busy lah kalau sebelum ni. Anak saya dah besar. Anak saya tengah SPM sekarang. Belum habis SPM kan anak saya. Anak saya kat boarding school lagi kat Kedah. So asrama kan. Anak saya seorang nak naik form 3, seorang dah nak naik dah jam 4, dah jam 5. So kebanyakan masa saya tak ada lah. Actually saya banyak keluar negara. Middle East, Pakistan, India. Kadang saya dalam Malaysia 2 minggu je. 2 minggu lagi saya tak ada dalam Malaysia. Itulah setiap bulan. 2 minggu dalam Malaysia, 2 minggu luar. 2 minggu Malaysia. Bertahun lah. Pasport saya pun tukar dah selalu lah. Wife lah. Sampai demam-demam. Kalau saya keluar demam. Wife saya tak ada driving license. Tapi luckily mak saya masih ada kat sini. Mak bapak saya. So dia kadang-kadang mak bapak saya tolong hantar. Kadang dia naik Grab pergi kerja. That's why juga saya pun okay, this time for me to stop. Then uruskan my family. Satu daripada segi pelajaran lah. Sebab didikan mak atau mak marah pada anak tu lain pada bapak marah pada anak. Pada saya nampak benda tu lah. So once saya dah sini, saya bagi tahu je dia stop lah buat kerja kalau dia buat benda-benda pelik. Okay, first sold saya saya iklan 15 hari bulan Disember, 15 hari bulan Oktober. First sold saya 22 Oktober. Saya masih ingat lagi. 15 Oktober saya iklan, 22 Oktober sold. First. Tak boleh tidur lah. Boleh share waktu tu pukul berapa abang dapat? Okay, waktu tu saya ingat lagi waktu tu pukul berapa? Saya dapat email tu lebih kurang pukul 2 pagi kot. Okay, waktu tu tapi saya tidur lah. Besok bangun subuh tu ada email tak? So item is already sold. Dan saya panik gila sebab saya tak ada orang kat sini yang buat eBay. Saya seorang-seorang je waktu tu. Terus kontak Kak Ros, bagi tahu Kak Ros, macam mana saya nak buat ni Kak Ros. Kak Ros alhamdulillah lah, supplier post Kak Ros memang banyak membantu lah. Dia akan ajar kita macam mana nak buat, macam mana nak uruskan, nak hantar ke mana cepat kan. Dan waktu tu saya buat 3 working days lah tu. 3 working days kena settle benda tu. Memang agak panik lah. Lepas tu saya ada lesson saya buat 5 hari, 5 working days. Lepas hantar tu saya tracking everyday sampai feedback pun okey. Saya bagi tahu dekat customer kat mana sekarang benda tu, kat mana sebenarnya kan. So customer tu satisfy, dia bagi feedback positif. 3,800 lebih lah USD. Tak pernah lah bayangkan sampai ke tahap ni dalam masa 3 bulan saya boleh jual barang sebanyak tu, dengan sold banyak tu, dengan positive feedback everything lah. Alhamdulillah lah. Saya rasa dengan ilmu Dr. Zul ni memang banyak lah membantu saya, dengan group support dia yang kuat, group Facebook dia yang kuat. So kalau ada masalah tu kita just baca je, scroll je sampai bawah, mesti kita jumpa masalah yang sama apa yang kita hadapi tu. Memang bagus lah. First kali masuk dalam group FB tu, scroll sampai bawah, cari ada tak orang pernah hadapi benda yang sama. Topik. So kalau adalah, kebanyakannya adalah sebab kita orang new seller benda yang sama je. Benda yang sama je. Tapi saya tak pernah ada yang masalah besar. Cuma sekarang masalah besar saya adalah saya nak buat business policy. Saya datang ni antara sebab saya nak tanya orang lama macam mana nak set up business policy yang lain lah. Saya nak buat 2-3 business policy lah. Okey lah, kalau nak freedom of time, eBay adalah pilihan terbaik lah. Sebab dia low risk, barang tu wujud
Dan bukan saya tak nak masuk saham-saham ni semua, benda tak wujud saya tak berani. So bila benda wujud ni saya rasa lagi convenience dan lagi meyakinkan lah untuk saya buat. So kalau ada nak buat, eBay adalah benda yang terbaik lah. So masuklah Export Academy untuk lebih mendalami ilmu eBay lah. Setakat ni alhamdulillah saya dah berjaya lah. Duduk Malaysia tak apa, janji gaji USD.